Ada 10 nasi kacang lentil bersama daging resepi dari Iran. Mula-mula masak kacang lentil hijau yang telah direndam selama 1 jam sehingga separuh masak. Lepas tu saya buat bawang goreng, bawang besar dan juga bawang putih. Next, saya sediakan daging. First, saya tumiskan bawang yang dipotong dadu sehingga layu dan tambahkan daging cili. Selepas daging bertukar warna, masukkan serbuk kunyit, serbuk lada hitam, serbuk kayu manis dan juga sedikit serbuk paprika. Kacau rata dan masukkan lentil yang separuh masak tadi. Masak sehingga semua sebati dan jangan lupa masukkan garam. Matikan api dan seterusnya penyediaan nasi. Saya gunakan beras basmati yang telah direndam selama 1 jam. Masukkan dalam air mendidih, campurkan garam dan sedikit minyak. Selepas 3/4 masak, toskan nasi tadi. Bahagian terakhir adalah untuk satukan semua bahan. Cairkan butter dan saya letakkan roti pita dekat dasar kuali untuk dijadikan kerap. Layer pertama, letakkan nasi dan selepas tu taburkan campuran daging dan kacang lentil hijau tadi dan seterusnya adalah bawang goreng. Ulang 3 step ni sehingga semua bahan habis. Biasanya layer terakhir saya letakkan nasi sebab saya nak tuangkan liquid saffron ke atas nasi tadi untuk dapatkan bau yang harum. Tutupkan periuk dengan kain ataupun kitchen towel untuk elakkan air wap jatuh ke dalam nasi. Masak selama 30 minit untuk dapatkan kerak yang crispy. Untuk hidangkan, biasanya orang Iran akan terbalikkan nasi tadi untuk tunjukkan kerak di bahagian atas. Hati-hati terbalikkan periuk ke atas pinggan dan boleh nampak cantik kan kerak tu dekat atas. Dalam masakan Iran, kerak ataupun tahdig dalam bahasa Farsi adalah satu benda yang sangat precious. Nak tengok seseorang tu pandai ke tak masak masakan Iran, tengok pada tahdig dia. Kalau tahdig dia crispy, golden dan tak hangit, maksudnya dia memang pandai lah masak masakan Iran. Husband saya makan adas polo ni dengan yogurt dan saya, biasalah orang Melayu mestilah kena ada sambal.